Apa cerita ni tuan-tuan? Semboyan Malaysia kalah dengan Indonesia? Kecoh semalam satu Malaysia. Yusof Azmi kalah lawan Yunus Martin dalam gelanggang dia sendiri. Kalau ada yang tak tahu, baru-baru ni Yusof Azmi mengasaskan kejohanan sukan boxing dengan nama Wazon World Championship WWC. Dulu Yusof Azmi adalah aktivis pengguna di PPIM. Melalui PPIM, dia banyak menyuarakan isu-isu pengguna seperti penipuan, kes ahlong, penipuan skim cepat kaya dan penguatkuasaan hak pengguna sehingga menarik ramai perhatian rakyat Malaysia. Kemudian, beliau mengasaskan Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia. Ringkasnya, sebelum masuk gelanggang, Yusof Azmi ni dikenali sebagai aktivis dan pejuang hak pengguna, lantang bersuara dan selalu turun padang bantu orang yang kena tindas. Baik, kali ni kita nak bahas pasal apa hukum sukan gusti atau boxing. Pertama sekali, ulama letak kaedah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal bagi setiap sesuatu adalah harus sehingga datangnya dalil yang menyatakan sebaliknya. Kemudian, di zaman Nabi SAW, Saidina Umar terkenal sebagai seorang ahli gusti. Dari sejak zaman jahiliyah sampailah dia masuk Islam, dia tak pernah kalah dalam pertandingan gusti. Macam yang kita tahu, Saidina Umar ni bukan setakat gagah dan perkasa. Badan dia pun bukan main besar dan tinggi. Ada riwayat, Saidina Umar ni kalau naik kuda melangkah macam tu je. Macam kita naik motor kapcai. Bahkan, Nabi SAW pun pernah bergusti dengan Saidina Umar nak mencontohkan keharusan sukan seumpama ini. Dan Nabi ni bila bergusti dengan Saidina Umar, bagindalah orang pertama yang mengalahkan Saidina Umar. Maka daripada kaedah dan sirah tadi ni, hukum asal bagi sukan boxing ialah harus, tapi dengan garis panduan penting daripada syarak. Iaitu yang pertama, mesti dalam keadaan menutup aurat. Yang kedua, tak boleh sentuh atau rosakkan muka. Bab aurat semua tahu. Tapi bab muka pula memang ada hadis jelas. Nabi larang sentuh muka. Baginda sebut, "Iza qatala ahadukum akhahu falyajtanib al-wajh." Iaitu, apabila salah seorang daripada kamu memukul atau berlawan dengan saudaranya, maka hendaklah dia menjauhi daripada memukul wajah. Daripada hadis ni tuan-tuan, ulama haramkan apa-apa sukan yang bersifat mencederakan wajah seseorang. Ada juga sebahagian ulama bagi garis panduan kena pakai pelindung wajah. Kemudian, antara perkara yang kita kena elakkan dalam sukan yang seumpama ni ialah jangan bercakap besar dengan masing-masing saling mencabar dan merendahkan satu sama lain walaupun dengan tujuan marketing, sebab ia akan jadi norma yang tak baik untuk masyarakat. Influencer sentiasa ada tujuan untuk menaikkan branding diri dan perniagaan yang mereka lakukan. Tapi ingat, bersama dengan kamu ialah para pengikut, para follower yang sentiasa melihat dan mencontohi gerak-geri kamu. Kamu akan dipertanggungjawabkan dengan budaya atau norma atau trend yang kamu cetuskan. Yang apabila mereka mencontohi kamu dengan satu contoh yang baik, kamu akan dapat pahala. Begitu juga sebaliknya. Seperti sabda Nabi SAW, mafhumnya, barang siapa yang mencontohkan dengan suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapat pahala dan memperolehi pahala orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan begitu juga, barang siapa yang mencontohkan dengan suatu sunnah yang keji atau buruk dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Kemudian ada satu lagi perkara penting yang perlu diperhatikan. Biasa kita tengok dalam apa jua jenis sukan, kadang-kadang tu lepas dapatkan kemenangan, sama ada lepas dapat jarikan gol atau dapat kalahkan pihak lawan dalam ring, mereka akan terus turun buat sujud syukur. Kononnya tanda syukur atas kemenangan. Kita tak judge niat mereka, tapi dalam ibadah ni, ada jenis ibadah umum yang tak ada tata tertib tertentu, cukup dengan niat-niat yang baik. Dan ada ibadah khusus yang terikat dengan tata tertib atau tata cara tertentu. Jadi dalam sujud syukur ni,
mengikut mazhab Syafi'i, dia ada syarat sah dan rukun yang perlu dipatuhi. Syarat sah sujud syukur ialah seseorang tu yang pertama mestilah dalam keadaan suci daripada hadas kecil atau besar, yakni dia mesti berwuduk. Kemudian yang kedua mesti menghadap kepada kiblat, dan yang ketiga menutup aurat. Kalau kurang salah satu ni, sujud syukur tadi tu tak sah. Kemudian rukun dan cara sujud syukur pula, yang pertama kita takbiratul ihram macam biasa, Allahu Akbar, kemudian ketika Allah tu masukkan niat. Kemudian tangan macam ni dan sujud terus sekali. Dalam sujud tu mesti ada tumaninah. Selepas sujud, duduk macam biasa dan bagi salam. Itu cara sujud syukur dalam mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan, bila nak buat ibadah khusus ni, kalau tak tahu tata cara, lebih baik tak buat daripada buat dengan sebab tiru-tiru orang lain buat tanpa kita belajar. Sambil kita kononnya mengharapkan pahala tapi dapat dosa lah pula. Tuan-tuan, Islam bukannya anti hiburan dan sukan, tapi Islam datang dengan panduan adab dan batas supaya hiburan tak jadi kerosakan moral dan sosial. Kesimpulannya, kalau sukan dan hiburan ni dibuat ikut panduan Islam, sebenarnya dia boleh jadi ibadah dan medan dakwah.